Masalah mesin rupuk mu Ding, akan bawa mu ni, skru ni. Ha. Skru ni hidup sini Ni. Hidup di sini. Bila dia pendek tak sama macam aku baru beli ni. Ni sarit nombor 5 ni. Ni yang lengki nombor 5. Ni bunga kepala. Masalah dia sini je. Seruput ni masalah dia sini je. Dia kejap hidup kejap mati, kejap hidup kejap mati. Bukan masalah minyak ke, masalah osi ke, masalah bocor, tak. Dia masalah skru ni. Bila mu ikat ia dok sama panjang. Faham tak? Nanti aku kukuh. Tu. Masalah sini. Bukan masalah kat lain. Sebab skru dia ikat ni pendek. Ni skru lama dia bakar. Aku kata dia jangan bakar mu bakar kok. Dia nak panjang ikat biar kemas. Bila dia panas, dia tarik tu brake. Dia panas, dia gegar, dia tarik, cabut. Dia jadi longgar, bukan cabut, dia longgar. Ni wasis spring dia dah ni. Dia pakai wasis spring ke? Wasis spring. Jadi kalau mu nak pakai, kena pakai standard je kau. Dia panjang sikit je. Tu je masalah dia. Asal rupuk ni. Tu je hak mu dollar nak tu. Masalah skru je asal rupuk ni.